Oke, jumpa lagi sahabat. Kita sekarang berada di part yang ketujuh, episod yang ketujuh, tanam kangkung atas pokok guys. Sekarang Angka nak pergi pantau keadaan kangkung yang Angka tanam. Hari ini masuk hari yang ke-6 sahabat. Kita buang rumput guys, dalam bekas lama ni kita buang bagi dia clear, baru kita boleh tanam kita punya kangkung guys. Okey, sekarang kita gantung dia dekat sini guys. Kita gantung dia. Bolehlah guys, sambil buat konten. Kita boleh makan kangkung ni nanti guys. Oke, ini dia sahabat. Kita sekarang berada di episod yang ke-7. Ini kira hari yang ke-6 lah guys, kangkung ni ditanam. Dah 6 hari dah guys. Oke, kangkung ini berada dalam keadaan sihat walafiat sahabat. Oke, kita pantau air takungan di bawahnya sahabat. Masih okey lagi paras air ni sahabat. Masih dalam keadaan paras yang selamat. Yang ini pun masih parasnya okey. Yang ini pun parasnya masih okey. Masih okey lagi paras. Paras dia masih berada dalam keadaan selamat lah guys. Sebenarnya kalau tak perlu disiram pun masih okey guys. Tapi ini Angka siram lebih kurang sajalah. Angka siram dekat daun dia supaya dia lebih segar lah. Kalau tak perlu siram pun masih okey. Ini kira tahap kesuburan kangkung ni kira okey-okey sajalah guys. Mau cakap bagus sangat pun belum bagus sangat. Jadi ini kalau mau cantik kita letak baja dia. Kita letak baja mungkin dalam 2-3 hari lagi nanti. Selepas letak baja, wah mesti daunnya akan jadi hijau berkilat-kilat sahabat. Dia akan menjadi lebih sihat dan sesehat-sehatnya.